Nak beli. Beli apa? Beli apa? Minggu ni nak tutup dalam aircon bagi sejuk. Apa dah? Kalau ni Kulen kan? Kulen. Kulen. Beli 2 botol and 5. Jenama Zat Oil. Hot sendiri Hak kita sendiri. Company kita. Infinite Young Oil. Boleh. Nak 5 ke? Ana 5. Weh, aku tak buat duit lah. Buat duit. Siap. Siap boleh tak? Ana 5. Ni 5. Ada lagi duit. Buat apa main beli tu? Pinjam satu kejap. Kita pinjam. Nanti kita bayar balik. Rumah dekat-dekat ni je. Tak je dalam 15 minit. Kita mari bagi mula. Tok ingatlah duduk atas meja suruh Boleh duit. tak apa. Nanti bayar. Bayar. Ni 100 dah. Ni berapa? Ana 5. Ni 5. Okey, so ni 100. Okey. Sekejap kita cucu. Ana 5. Okey, cucu 35. Boleh. Camik tu. Sekejap lagi saya mari pulak dah. Okey. Ingat bayar ni tak? Okey. Ni 100 ni. Ni. Kak. Ni saya mari dah. Bayar 100. Dah. Bye-bye. Jom. Lepas tu duit produk tadi. Duit ke saya bayar dah tadi. Ingat tak saya bayar tadi ke? Nek. Sikit tadi 100 saya bagi kau boh. Ni 5, boh cucu saya 35 ke? Kira maksudnya saya bayar dah. Ni So hak ni hak hutang, hak pinjam 100. Dah. Betul kok. Bye, nanti esok saya mai pula dah. Betul dah. Esok 100. Lepas tu duit produk tadi 65. Macam tak apalah, untung dah.